يا ربنا صل على أشرف العالمين. Kitab Muhimmah inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mana dah muka surat awal lagi deh. Memang masih lagi muka surat hadapan ni. Muka surat hadapan ni ada gambar macam masjid tu deh. Gambar macam masjid tu. Betul dia tu. Ni. Bagi ke berapa Ustaz tu? 7 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mampu api bunyi dia tu. Dia kena baca. Tapi kerja tak masuk lagi ni. PC tak ada api tak. Agak dia habis kita sebelum nak habis api. Kipas api tu tak habis dah. Peti-peti sejuk ke bodoh tutup. Musim panas. 7 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'lam situ dah. I'lam bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang mula-mula iaitu muka surat 2. Kulit tu muka surat 1. Muka surat mula-mula yang ada gambar macam masjid tu. Macam masjid. Gambar kubah masjid ni. Mula-mula ni. 7 dari atas ni. Katanya musannif rahimahullah taala, i'lam. Ni. Nak sedap ni, nak masuk tempat sedap. Ni sedap belaka kita ni. Ni. I'lam. I'lam fi'il amma daripada alima ya'lamu fi'il ammanya i'lam. Situ juga hamzah atas dah. Tapi kita nak bacanya i'lam. Artinya ketahui olehmu hei orang-orang yang nak beruntung dunia akhirat. Jumpa ke tak lagi tu? Baris tu 7 daripada atas. Ketahui olehmu, hei orang-orang yang nak beruntung dunia akhirat. Itulah mu. Siapa dia mu? Hei orang yang nak untung dunia akhirat, marilah tahu. Tak si untung, tak usah tahulah. Kalau nak untung dunia akhirat, marilah tahu. Itu dia. Ketahuilah olehmu, bahawa sungguhnya demi Rusya'an. Derhaka perempuan akan suaminya, suami perempuan itu. Memberi fatwa oleh beberapa ulama. Yang ni ulama tolong bui hukum, tolong bui fatwa, tolong royak hukum. Apakah dosa, apakah kesan, apakah jenayah bagi kelakuan orang derhaka. Apa hukum derhaka? Apa hukumnya dia? Apa hukum dia? Apakah dosa bagi orang-orang derhaka? Siapa orang derhaka? Perempuan. Derhaka kau siapa? Suami dia. Dosa dia apa? Tu dosa derhaka tu gapo retik? Apakah dosa-dosa yang menyebabkan perempuan itu derhaka pada suaminya? Itu dia. Kena tahu. Iaitu setengah daripada dosa yang amat besar. Tu ulama buat lebih hukum. Siapa derhaka suaminya tak mudahlah. Bukan kerja mudah, bukan kerja perih, bukan kerja lekeh, bukan kerja ringan. Derhaka lelaki bukan kerja ringan, kerja berat, iaitu dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Siapa derhaka pada suaminya, hukumnya dosa besar. Lepas tu kena ngaji ya, kena ngaji. Kena pakak-pakak sebar. Ilmu tauhid, ilmu kitab Muhimmah. Biar tak jatuh dalam dosa. Tak reti tauhid pun dosa besar, boleh jatuh kupu lah. Tak reti Muhimmah pun bimbing-bimbing takut jatuh dosa besar. Tak reti. Dia tak tahu dia duduk derhaka suami dia. Lepas tu terima kasih kepada mereka yang tolong share video kita, pengajian kita, live kita. Sebab apa nak? Kerana hak tu kan share, hak tu kan like ni, dia nak suruh orang ramai mengaji. Nak suruh ramai tersebar majlis ilmu. Nak suruh ramainya taubat daripada dosa. Nak suruh ramai tak jatuh dalam dosa. Ni hati-hati yang murni. Barakat mereka yang tolong sebar majlis kita pada batin ni. Mereka tolong share, tolong like. Minta-minta baba ni Tuhan baiki jadi baik, boleh beramal dengan ilmu yang baba yang sedikit. Berkat orang-orang yang tolong sebar majlis ilmu pada batin ni, berharap antum semua dapat beramal.
Berharap kita yang ada dalam majlis ilmu ni, Tuhan jaga suami kita, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, keluarga kita, semua umat Nabi Muhammad, jiran-jiran kita, Tuhan jaga belaka. Berkat orang yang masuk dalam majlis ilmu, berkat orang dalam hak mengaji, berkat orang yang sahabat majlis ilmu, berkat orang tolong share, orang tolong like, orang tolong komen dengan komen yang baik-baik, berkat orang tolong doa, berkat orang yang komen dengan komen yang positif, berkat orang yang tolong catat dobik. InsyaAllah berkat antum semua, masing-masing ada berkat. Kita ada berkat, tuan kita ada berkat, hak mengaji ada berkat, hak baca kitab, semua ada berkat belaka. Kita pakat-pakat tupai berkat. Sikit-sikit sore, buat kita ni ada dosa belaka, apa ada berkat belaka. Dosa cara dosa, berkat cara berkat. Maka kita bergabung sama-sama keberkatan kita, kita minta berkat amal-amal Tuhan jaga kita, keluarga kita. Dan berkat Tuhan jaga keluarga kita, minta biar kita ni jadi asbab Tuhan jaga keluarga orang lain. Dengan cara kita share, kita sabar. Biar selamat lah. Biar orang tahu bab dosa ni. Ni tak tahu, duk sibuk kau cari dunia saja, hak akhirat tak tahu. Sibuk duk baca surat khabar akhirat, tak baca surat khabar. Apa sibuk baca surat khabar dunia, lupa nak baca surat khabar akhirat. Ni kitab-kitab ni surat khabar akhirat. Setengah daripada khabar akhirat, dia cerita bahawasanya deraka isteri kepada suami, setengah daripada dosa yang amat besar. Bukan besar saja, duk pergi bubuk amat taukid. Besar sungguh ni, bukan besar biasa-biasa. Tuhan kata kalau tak taubat, kalau Tuhan tak terima apa, masuk neraka lah. Dosa besar ni. Dosa besar ni azabnya neraka. Na'udzubillah min zalik. Neraka ni sakit, tuan-tuan, puan-puan, jangan buat biasa. Gapo gak dosa besar ni? Apakah dosa besar yang isteri buat kepada suami dia? Apakah dosa besar yang isteri buat pada suami dia? Gapo dia? Iaitu setengah daripada dosa besar. Gapo dia? Jadi derakalah ia, tengok di kitab. Jadi derakalah ia perempuan. Setengah pada dosa besar tu. Sebab apa? Sebab meneguhkan, melarangkan, memarahkan, menegah, marah, larang akan suaminya, suami bagi isteri, marah, tegah, larang daripada mengambil kesukaan. Suami nak suka dengan dia, dia marah. Apa sengih-sengih? Orang tengah stres ni. Kadang-kadang dia tak marah dengan mulut, dia marah dengan muka. Suami dia senyum, dia pun tarik muka. Orang nak ambil kesukaan pada awak tak boleh. Nak ambil kesukaan dengan cara melihat. Kadang-kadang nak ambil kesukaan dengan cara menyentuh. Habis nak sentuh pipi awak boleh. Tak payah sentuh lah. Saya tengah rimas ni. Sudah lah. Nampak? Dia dengar tidur, apa-apa gosok kepala. Oi, tak payah main kepala saya. Haram. Lelaki nak ambil kesukaan di atas isterinya. Pegang telinga sikit boleh, Mek Ya. Oh, tak payah. Tua-tua pun galak. Allah. Tua pun bini ni kau. Awak isteri saya. Nafkah zuhir, nafkah batin saya duk beri, takkan nak setuh. Tak boleh. Oh, tak setuh. Dosa. Dosa besar. Kecil-kecil dia. Tu dia. Boleh tak abang nak main hidung sikit? Nak main hidung. Tak payah main hidung saya. Saya nak cuek hidung Mek Yah sikit. Tak payah. Oh, geli ya. Tua-tua pun galak lagi. Aduh, Mek Yah. Mek Yah mau 40, habis mau 50. Biarlah. Nak main juga. Tak boleh. Apa Mek Yah ada tarik lalat. Tarik lalat hak timbuh, hak butir tu. Duduk atas hidung. Habis nak tekan tarik lalat tu boleh habis gerai. Tak payah main tarik lalat saya. Tarik lalat atas hidung, hak bulu tu. Nak tekan tarik lalat boleh pun nak. Ni suih gapo ni habis nak tanya. Suih gapo tak payah main marah berdosa. Habis nak main suka dengan dia. Marah. Dosa besar. Kenapa? Kenapa dia bawa tiak tu habis nak setuh boleh tiak. Tak payahlah saya geli. Oh, sibuklah duk main tiak orang. Nak suami nak tekan di mana, nak cuek di mana daripada tubuh kita bui. Dia celah tiak, dia celah tu, celah ni, celah ling. Ikut suami lah. Nak kena bagi, kena senyum. Begitu. Tak payahlah. Sibuk nak main tarik lalat orang. Beli kat kedai lah tarik lalat awak tu. Dia tak ada tarik lalat, main tarik lalat saya.
Sombong awak. Mentang-mentang awak ada kelebihan. Apa kelebihan awak? Tahi lalat lebih. Atas hidung pula. Kita nak main tak bagi. Kedekut lah. Biarlah kedekut. Minta dengan Allah. Tahi lalat biar Allah buat atas hidung awak. So. Main tak lalat orang. Marah orang main tak lalat dia. Berdosa. Dosa besar. Rupa-rupanya boleh masuk neraka si isteri yang sebab larang suami main tahi lalat dia. Main pipi dia. Ni nak main lesung pipi ni apa dia ni telaga buruk ke apa ni lesung pipi. Oh sibuk main pipi orang. Duk nampak pipi besar, nampak kembung. Dia gerai nak cubit pipi dia ni ada gabu. Tak payah. Sibuk cubit pipi orang. Pipi dia dah ada dah. Oh marah dosa besar masuk neraka. Oh masuk neraka. Sedih Khalid bocum jerit Khalid Allah. Nampak tak? Tengah pada dosa besar. Nampak tak dosa besar? Mana setengah daripada ambil kesukaan? Ya bercontoh sini. Sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Sama ada tengok. Kesukaan tu diwati. Jangan baca duti, ada baca duti. Kapo duti? Duti ni kapo usah duti. Ada manusia bahasa duti. Duti bahasa Inggeris. Oh. DUTI. DUTY kapo? Tugas. Oh. Duti tugas bukan. Ni diwati berbaris baca duti pernah. Gege. Setengah daripada tugas dosa yang amat besar. Apa? Setengah sama ada duti tugas saya bukan. Bukan duti masalah tu. Duti sini dengan bukan duti diwati jimuk lah. Setengah daripadanya ke dia? Jimuk. Sama ada jimuk. Abang nak tidur dengan demo malam ni boleh. Nak peluk demo. Nak jimuk dengan demo boleh. Tak sah. Bapa awak tak saya jimuk dengan abang? Tak saya. Sakit? Tak. Sehat malam. Sakit? Tak ada sakit ke apa? Bapa tak saya jimuk? Tak saya. Takut nak beranak. Malah beranak. Tak saya beranak pun tak apa. Ya ada cara tak beranak tidur. Tak saya malah nak mandi wajib. Tidur. Dah limut dia kita dah limut kita. Tak peluk kita. Oh, dosa besar. Itu dia. Dia ada orang nak comel saja. Comel Allah, comel. Putihnya. Dengan pipi comel, tubuh comel, muka comel. Nak tidur tak boleh. Kata. Comel saja. Buat apa comel tadi nak tidur? Pergi jual kedai lah comel tadi nak guna. Pek dah apa comel tadi nak guna. Nampak? Tu dia. Kita nak tidur tak boleh dengan dia. Biarlah gelap tu hitam manis pun tak apa asal boleh tidur. Tok guru baba kan. Tu baba ni ya anak dia gelak sikit. Jadi dia nak suruh nikah dengan anak dia puasa. Dia ayat kan. Baba ada masa tu. Dia tak apa. Orang puai gelak ni serupa, jangan gelak putih serupa. Apa? Tutup lampu serupa dia kata. Isu tutup lampu. Jadi gelak kau putih, kau kelabu, kau kulit merah, kau kulit hijau kau. Katuk lampu serupa ya aku perempuan. Apa dak gigi sengit, gigi betul, gigi belok, hidung betul, hidung kembang, hidung kepek. Pipi bulat, pipi kuruh kau. Kulit bulat, kulit putih, kulit gelap. Katuk lampu serupa ya. Ni dak putih-putih. Tu dia. Apa dak? Apa? Tak leh lagu tu. Dosa besar. Tu dia. Kita kena tunai lah. Suami nak cuek tu, nak cuek ni. Selagi mana mampulah. Kalau tak mampu, tak apa. Nampak? Kalau benda tu kita jijik, tak boleh lah benda kita jijik. Kita tak mampu, kita jijik. Benda hak bukan di bawah kuasa kita. Benda tu jijik. Tak boleh. Suami kata, boleh tak kita nak main tubai hidung demo, kita nak korek. Tu kita rasa nak mutuh bah, tak usah lah bah. Kita tak boleh main korek-korek hidung lah tu. Tak boleh, dia jijik. Itu tak apa lah kita. Awak kan lah.
Kita maaf kita jijik kita nak motor. Suami nak main, korek itu teruk suami dia. Himu saja ni. Misal. Isteri tak boleh pergi. Isteri boleh tak apa. Saya kata korek hidung kita. Korek lah. Korek elok kiri pula. Biar apa nak berhi. Korek bilicing gitu ya. Nampak tak apa. Nampak? Nampak. Ada orang yang jadi jijik. Orang korek telinga je. Tak usah korek telinga saya jijik. Saya tak boleh. Orang korek telinga, orang korek hidung jadi jijik. So nak motor. Tak boleh lah motor dia jadi pening. Nak motor pening. Tak boleh. Ada orang korek hidung. Tanda cinta. Pelik-pelik suami isteri. Tak apa. Suami pun masuk. Isteri pun masuk. Tak apa. Biar orang panggil sama-sama suka lah. Jangan kita suami suka, isteri tak suka. Jangan. Isteri jijik, suami okey. Suami pun dia kena jaga. Faham juga isteri. Main korek-korek hidung. Isteri jijik tak sih lah. Lagu tu. Kalau suami isteri okey tak apa. Atau isteri okey, suami pula tak okey. Tak boleh juga. Tu dia. Biar sama-sama terima gitu Nampak? Tapi suami pun kena cerdik lah. Tengok juga isteri hari ni isteri letih. Duk basuh pinggan. Anak teriak pas hari minggu pula kena masak molek. Isteri letih lembek lah isteri. Macam sutung lah isteri. Nak hacur isteri pas menyapuh lagi. Suami duk goyang kaki. Malam ni tu. Masuk jabat tu malam ni tu. Ingat tu mek ayah weh dah. Pukul 9.30 tu jangan duk lewat-lewat. Mek ayah kata lembek dah weh. Lembek dah beh. Malam ni beh. Tak ada cuti kan beh. Lembek. Oh malam Jumaat mek ayah weh. Orang tak cuti malam Jumaat ni malam wajib. Aduh. Tidak sunat dah. Pula dah. Maka suami pun kena cerdik juga. Kalau kita nak minta tengok kondisi isteri. Oh, ya khali, ya basuh pinggan, ya basuh, ya menyapuh kemah rumah. Nampak? Lembek lah bini hari tu. Anak, 7 anak. Allah, 7 anak. Tak tidur ni, bah. Kita ni. Kau abang lah, abang nak kita nak ayat kita letih. Letih pun demo tidur. Nah, kita nak jimat dengan demo juga, nak tidur dengan demo juga. Oh, ya letih itu. Kacau wali suami cerdik. Cerdik. Deh. Malam ni malam Jumaat. Kita bimbel lah kalau isteri kita letih. Kita basuh pinggir. Gitu. Kena cik abang saya ni babo. Hari Isnin, hari Khamis aja yang basuh pinggir. Ya Allah dah tu. Nak suruh dia mau buat kerja molek. Nak suruh dia mau masuk kerja. Dan biar dia mau tu tak letih. Bila masuk jabat nanti. Maka suami basuh baju, basuh pinggir hari tu. Nah, hari-hari kau molek. Biar suami isteri tergodok, oi, abang, abang kita, Allah. Kena banyak letih kan, tak letih. Petang ni, abang ingat nak pergi belanja. Waduh, Mayah nak makan apa? Mayah kata nak makan kek, petang, beli kek. Dia bertenaga gitu. Kena bijak lah, kena ringankan tulang isteri tu. Ni dok wak isteri supaya hamba malam nak tidur dengan dia pula dah. Mikir kat kita pun. Tidakkah kita ni jadi ketua yang zalim, bos yang zalim? Tidakkah kita biasa hijau? Kebanyakan kita duduk hijau kilat, masuk jabat hijau kilat. Kita suka bos yang jenis tekan ke? Suka bos yang jenis pandai jaga pekerja? Tak suka bos kan? Bos yang bahasa dia dia panggil bahasa jabat tekan pekerja panggil apa? Bukan tegah, tekan. Kok orang putih. Tekan pressure. Apa tekan? Push. Duk push. Hijau. Malam ni nak masuk jabat pun duk hijau. Oh, serabut bah lagu tu. Oh, serabut. Hijau. Basuh. Pas malam masuk jabat pula. Allah. Nak rehat bila pekerja demo. Kena pandai lah. Batu syarikat yang berjaya. Syarikat ni termasuk di keluarga pun syarikat juga. Keluarga termasuk dalam syarikat. Syarikat yang berjaya. Keluarga yang berjaya. Dia pandai ambil hati pekerjanya. Pandai memahami pekerjanya. Tahu pekerja letih. Tahu pekerja suka apa gitu.
Baru sedap pekerja tu nak kerja. Oh, baru mesra layanan. Baru suka. Pada kadang-kadang suami dia tak kisah. Isteri masak, isteri kuk kening, janji dia suka. Itu bukan macam tu. Isteri sakit, isteri letih, isteri tak selesa. Cara apa isteri janji aku tu selesa. Tak sedap bagi apa lagu tu. Jimak lagu tu tak sedap. Kita suka, dia derita, itu tak sedap. Sedap itu kita suka, dia suka. Kita minat, dia minat. Kita gembira, dia gembira. Kita nak, dia nak. Itu baru happy. Gembira tu baru suka. Ni kita nak, dia tak si. Kita suka, dia benci. Kena tolong menolong. Itulah bos yang baik. Baru betul. Kita pak kerja tak suka bos yang tegah-tegah. Kita duduk di rumah jadi bos yang tegah, bos yang zalim. Bos hak perangai macam Firaun. Kena jadi bos hak perangai macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami, menolong, membantu. Bukan menzalimi, bukan menekan, push, bukan begitu. Apa dak? Kena pandailah. Nampak? Begitu. Kena pandai ambil hati. Kena pandai tengok keadaan. Tapi ada kok saat-saat yang menyedihkan. Bila apa saat-saat menyedihkan? Kita basuh pinggir. Ni siapa jadi suami ni pernah mengalami. Basuh pinggir, basuh baju, petai tu pergi belanja pula petai. Belanja petai. Kau malam tu minta maaf. Apa pula? Mari bulan. Allah. Air mata lah. Habis tu kat ahli 2 gelas dah ni. Tak apalah. Habis tidur dalam selimut. Jerit lah. Orang tak ada rezeki. Salah dia. Tetapi isteri tu cerdik. Oh, tak puas hati saya nak layan juga suami saya malam ni. Boleh layan dengan cara mari bulan. Boleh layan. Tangan ada, mulut ada, peluk, cium, wak lagu mana. Ya pandai. Tu isteri. Sebab apa? Dia teringat jasa suami baik dia tu. Gitu. Nampak tak? Jadilah bos yang seperti Rasulullah. InsyaAllah antum akan dapat isteri yang seperti Aisyah. Khadijah. Khadijah ni dia orang panggil hak sebelum ni dia tak ada anak. Dia panggil apa? Bukan tak ada anak juga. Dia panggil kurang anak dengan orang panggil apa? Dengan tok laki dulu tu nisbah anak tu kurang jaya. Kita kecil kita. Kurang jaya. Nisbah duduk dengan Rasulullah ni banyak anak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Khadijah tua. Jadi Khadijah tu berahi ke Rasulullah sebab apa? Cuba kita mikir. Jadi berahi tidur dengan Rasulullah, jadi berahi beranak. Jadi berahi beranak dah tua dah. Ya perempuan ya kau tua kau tak siap anak. Jadi berahi beranak sebab apa? Sebab jatuh cinta dengan akhlak perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bini tu nak tidur dengan Rasulullah. Bini tu duk nak ke Rasulullah. Tua. Aisyah tu duk minta siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, boleh tak malam ni nak minta tahajud? Malam mulia ni ingat nak sembahyang tahajud, boleh kan? Ikut Aisyah kan nak tidur. Dah kata Rasulullah nak tahajud, kita nak tahajud dengan Rasulullah. Tengok. Siapa balik Rasulullah tu tolak. Minta izin lah tolak pun. Aisyah tak apa. Balik dia nak tidur lah. Rasulullah tu. Tengok. Jadi orang tino tu nak. Lepas tu kalau kita berjuru, tak usah kita orang jatuh, orang tino tu minta. Lepas tu dia ada cerita nanti di belakang, perempuan bila dia minta tidur dengan suami, dapat pahala umrah. Memang suami dia gembira. Meletup bom. Jaranglah. Isteri minta tu jarang. Melainkan kau baru bini tu tak apa. Dia boleh anak, dia tak apa nak minta dah isteri. Dia takut beranak, sakit beranak, serabut dengan jaga anak. Dia tak ada minta anak. Tapi kalau isteri tu minta, dia dapat pahala umrah.
Kalau kita pergi buat umrah sendiri, boleh tentu lagi ikhlas kata ikhlas, khusyuk kata khusyuk, faham dengan duit lagi, dengan belanja lagi. Pas kalau cukup rukun, cukup syarat, baru boleh pahala. Hak ni minta nak tidur dengan suami, minta nak wati dengan suami, oh, boleh pahala umrah. Nanti ya kira royak belakang nanti. Faham? Nak kau tidur malam ni, tidur dua. Nak tak? Tu. Abang pun jadi pada Rasulullah. Malam ni malam ibadat ni. Kita tahajud buat nak kira. Suami isteri kata, ikut, tak apa belakang. Nak wati lepas tahajud pun tak apa. Boleh tak? Kita jemaah dah. Jemaah. Lepas jemaah, lepas tu semayang, hajat, semayang, taubat, semayang, tahajud. Lepas tu doa. Lepas doa, salam, siung tangan. Kita, kalau baba, salam dengan zaujah. Zaujah siung tangan isteri, siung tangan baba. Baba siung tangan dia balik. Dia siung tangan baba balik. Buat gitu lah. Supaya orang tua baba pun buat gitu juga. Kita buat gitu. Sebab apa? Sebab isteri pun ada berkat juga. Kita siung tangan isteri pula. Anak murid ada berkat, isteri ada berkat. Tak salah kita siung tangan anak murid kita, tak salah kita siung tangan isteri kita, siung tangan anak kita, tak salah. Mereka juga ada berkat. Saling menghormati. Itu dia, nampak dah. Itu dia. Lepas siung tangan berdoa, bab doa, siung dahi, siung pipi, minta maaf, peluk. Dah siung pipi, peluk kat. Tahajud pun sudah dah. Jadi hijau sudah. Itu dia. Oh, berkat. InsyaAllah benih tu benih yang soleh-solehah. InsyaAllah. Oh, ada. Nampak tak? Itulah. Kalau beramal, hak muhimmah. Tu duk royak tempat sedap bening, tempat tak sedap tak royak lagi. Ya ada juga ni cerita tempat tak sedap tu. Sehingga bila Tok Guru dulu dia baca tempat tak sedap. Maka berkata, tak sebening dah. Pula saya. Kok tu pula? Ya ada tempat tak sedap dia. Tempat ujian. Bening tu gitulah. Tempat suka pun ada. Tempat ujian pun ada. Bila sebut tempat suka berasa nak bening. Berasa apa? Tak ada kau babo retina sore cari kita babo. Tak ada kau babo ke jatuh sore-sore mari lah weh. Bila cerita tempat sedap bini. Oh, cerita tempat sedap, tempat tak sedap bini. Hak ni kau dah. Oh, berasa nak bercerah lah weh. Untunglah demo kita bini. Bila cerita tempat tak sedap bini pula. Tempat sakit bini. Ada. Siapa-siapa sayang kita sendiri ni, sayang babo sendiri. Tok Guru dah. Hidup royak kan murid dia sedap lah dia mau tabin. Kita ni kat dubin ni serabut lah weh. Ayo mari jaga. Mari orang muka manusia lemah. Mari cerdik, mari tak cerdik nama. Ramai mana kita dengar kat bin ni dah. Dia royak ke sayang dia hak tabin ni. Sedapnya dia mau tabin ni. Kawan ni kat hak bin ni serabut lah weh. Tengok. Pula dah. Kok tu pula dah. Begitulah manusia. Tain tak bening, nak bening dah nak duduk sore pula. Pas duduk sore bercerah, padai duduk sore nak bening pula. Payah nak kena manusia. Payah nak amal sifat bersyukur, sifat qanaah ni. Habis itu. Kalau gitu setengah daripada dosa besar menegah suami daripada nak ambil kesukaan di atas diri dia isteri. Tu dia. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Habis itu. Lepas tu kita suami pun kena cerdik lah. Isteri sakit kan, isteri uzur. Janganlah kita. Lepas tu siapa yang nak lepas nafsu saya ni? Isteri tak sih. Ya macam-macam cara lain banyak lagi. Nampak tak? Cara lain banyak lagi. Tu dia. Royak ke isteri molek. Royak molek. Ambil hati dia molek. Kita pergi dengan pengah dengan backing sekali dua. Tak apa lagi. Lama-lama tak boleh pergi juga dia. Pun sebab pekerja. Bah duk marah pekerja. Marah. Tengah dia boleh. Tak apa lagi. Mari 2-3 boleh. Berhenti kerja dia. Tu dia. Janganlah putus. Kita ni nak tidur dengan isteri, nak wati isteri, nak duduk dengan isteri, biar dia tu nak juga. Bahkan dia tu nak lebih pada kita. Gitu.
Pakai no biar dia nak kita ni baik. Biar kita persembahan kita suami dekat isteri, biar siapa isteri kita kata tak saya cari dah lain. Ni lah sore-sorenya. Oh, aku kalau terlucuk ni tak ada lah. Kalau terlucuk ni tak ada. Ni kadang-kadang suami isteri yang minta cerah. Tinggal saya baik cerah. Tinggal kita. Alhamdulillah lah. Nak bodoh. Zaujah kita ni, mama bapa ni dia tak pernah minta tinggal. Tak pernah tubik lah di mulut dia tu. Oh, Masya Allah, 8 tahun nikah dan 8 tahun kahwin. 4 orang anak ni. Tak pernah di mulut dia kata, tinggallah kita baik. Cerahlah. Tak tahulah dalam perut dia tu. Di mulut dia tu tak pernah keluar. Begitu juga balik zaujah. Awak pun kena berjuh. Sehabis-habis berjuh. Cantikkan akhlak. Cantikkan kelakuan. Biar suami tak saya cari lain. Suami tak saya cari lain. Dulu, zaujah baba dulu. Masa kahwin dulu. Pas belum kahwin pun dia ada cerita kepada umi kita. Bahawa kahwin pun dia cerita. Dia kata saya tak kisah. Nak nikah pak buat apa. Mula-mula. Cerita mula-mula. Belum boleh kita. Yang baru-baru boleh kita. Ikutlah abang nak kahwin pak buat apa. Dia kata. Boleh kahwin dengan abang suka dah. Mula-mula. Tak banyak hari. Berapa bulan juga. Kita pun tanya. Parana. Bulan dah. Tak bui dah weh. Nak buat tak bui. Tak bui Ustaz Ali. Tak bui. Dia buat tak dengar. Kalau kita kata, siapa dia baru ni janji kata lui kita bini pak. Ia tak kisah. Tahu dia tak dengar. Buat tak dengar. Tahu apa dia? Tahu dia. Dia buat tak dengar. Ya. Tengok. Lingo dia jadi lingo. Tak boleh dengar lingo dia. Tengok tu. Tak dengar. Lepas tu, perut tak tahulah hati babak lah. Di hari ni lah. Kalau kita nak bini dua ni kan. Tak tergamuk. Sebab apa? Takut dia tu sedih. Sebab apa tak saya bila kau perasaan dia? Moga dia baik. Dia tu baik. Nampak? Baik. Penyabar. Tu. Sikit-sikit kurang tu dia ada belakang. Tapi baik dia tu banyak daripada kurang dia. Kadang-kadang lucu. Suka buat lucu. Kadang-kadang dia buat lucu dia. Kadang-kadang tempat lucunya buat lucu tak lucu. Lucu juga. Buat lucu tak jadi. Lucu. Nak buat dah. Nakal. Nampak? Pandai masak. Duduk dapur. Basuh baju. Gosok baju. Nak suruh masak maulid. Boleh buat. Buat sore buat apa? Mari 100 orang pun dia buat sore jadi. Kita sebut binisnya. Nampak tak? Kadang-kadang nampak nak sedih. Tengok tu. Jadi kita je ni, gitulah isteri. Awak tersewi suami kahwin dua, awak jadi lagu tu lah. Biar suami ni tengok awak ni cukup 4 orang. Kita seorang isteri biar jadi macam 4 orang. Tak apa. Nampak tak? Tu dia. Seorang tu jadi super 4 orang. Seorang jadi super 4 orang. Pandai layan suami. Ni tak sibuk semua. Ni siapa yang nak pasal pinggir? Tak tahulah. Habis tak ada nak pasal pinggir. Tidur macam ni. Tak ada nak tidur dengan demo. Demo tak ada tidur. Ni kena ganti orang lain lah. Demo tak ada tidur. Demo ada tidur bila? Kita ada tidur dengan abang. Sebulan, 2 bulan sekali je. Oh, cik abang nak tidur kurang-kurang 2 minggu sekali. Pak kita tak ada. Jadi buat sibuk. Kena panggil orang kerja baru. Abang ni dia bayar pak pekerja dia, pitih pun dia, pak pekerja dia bayar. Tengok. Pak abang nak bini 2 tak ui. Tak ui. Orang nak abang nak bini 2, abang nak demo tak sih. Abang nak tidur demo tak sih tidur. Suruh basuh tak ada basuh. Suruh jemur kain tak ada jemur. Nak ajak nak pakai pembantu pula. Nak pasal hak nombor 2 lah pula. Pembantu nak hak muda lah pembantu ni. Hak tua tak ada buat kerja. Tengok.
Marah. Tak lagi nak bini 20. Jadi kita suami, kita isteri, kita jadikan yang terbaik di hadapan pandangan pasangan kita. Buat yang terbaik, persembahan yang terbaik. Di hadapan isteri kita, di hadapan suami kita. Hakikatnya kita melakukan persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Belakang isteri, depan isteri, belakang suami, depan suami, kita jadi baik semua. Tak perlu basuh baju depan dia, belakang dia kita basuh baju. Kita suami menyapuh, biar body day kita ni. Siapa cepat dia dapat, sebab dapat pahala. Dan untuk mendapatkan benda tu, kita suami kena buat dulu. Antum nak isteri, antum soleh, antum kena soleh dulu, kena buat dulu. Kita kena berebut dengan dia berebut dengan kita. Kita basuh berah anak, basuh baju, basuh pepoh, berlaping. Kita bagi dia buat. Masak. Kalau kita pernah masak, kita biar dia masak. Biar dia masak. Tak apa, biar kita masak. Biar dia masak. Tak apa, kita nak masak. Biar bagi dia gitu. Bukan bagi suruh, bagi holod. Biar bagi lagu tu. Tu dia. Nampak? Tu dia. Bapa pada pening hak tu seorang. Tak ada. Pahaya pun duk sedih. Kalau kita bina dia sedih. Tak. Bagi babo sempurna dah. Babo beri markah isteri kita ni 99%. Kita beri markah 99%. Apa kurang-kurang hak banyak tu, kurang-kurang pun biar. Kita maaf. Apa tu? Sebab kewujudan dia tu membantu ibadat babo. Walau kadang-kadang dia mari sedih dia, kadang-kadang dia mari beronang dia, tapi dia tak ganggu babo baca kitab, dia tak ganggu babo murajaah. Dia tak ganggu babo dobit kita, dia tak ganggu babo murajaah, dia tak ganggu babo dengan kitab babo. Puas hati, tak apa. Kita sendiri pun bukan boleh tidur semua juga dengan dia, tapi tak kisah. Biarlah 2-3 bulan sekali, kalau 2 bulan, moga dia sakit semua. Zaujah kita ni dia sakit semua. Dia uzur, dia banyak ujian. Dulu satu orang tok guru di Kedah seorang. Dia kata, nak tidur dengan isteri tak boleh. 2-3 bulan sekali boleh tidur. 3-4 bulan sekali, bapa tak faham. Hidup cerita lah, kita dengar lah hidup cerita. Sakit sama isterinya. Allah kata besarnya, ujian tok guru ni sakit sama. Apa kena kita? Isteri hidup sakit sama. Buat kerja boleh, tapi hidup sakit sama. Sakit. Tapi sakit tu sakit. Itulah sakit ni. Dia panggil setengah kerja boleh buat, setengah kerja tak boleh buat. Tapi tak apa. Yang penting tak ganggu hubungan kita dengan Allah, tak ganggu hubungan kita dengan kita. Tak apa. Puas hati, alhamdulillah. Pas dia pun tengok kita ibadat, dia pun semaya sunat, dia pun baca Quran, dia pun selawat banyak, pun molek banyak dia dengan kita. Apa dak apa jaga anak, didik anak, ngasuh anak, ngajar anak pula. Oh, masya-Allah. Tu dia. Pas kita masak tak payah muka daging-daging ke apa tak makan. Ada sayur, ada sambal, ada nasi, jadilah kita pun. Begitulah. Jadi kita ni lebih mudah urus tugas isteri lebih mudah kerjaan suami. Saling tolong menolong, begitulah. Jadi kita suami pun kena tengok juga isteri. Kalau dia sakit, dia uzur, jangan duduk minta lah. Pas apa nak lepas nafsu kita, je nafsu kita tu dia boleh lepas dengan main lain, cari main lain. Tu dulu dia main burung. Ada setengah tu dia main motosikal. Tu dulu setengah tu dia paik motor. Ikutlah modify motor, main burung, ikutlah. Banyak main lain lagi. Hak boleh ganti dengan sedak jimuk, sedak lain banyak lagi. Bukan bini ni boleh jimuk semua. Dia mari uji. Ada orang tanya soalan, apa bini ni tak boleh jimuk semua. Tekah nikah mula-mula boleh jimuk semua. Dia boleh anak seorang 2 orang tak boleh nak jimuk. Majoriti macam itulah suami isteri. Apa lagu tu babo? Kerana Tuhan nak rakyat di sini dunia bukannya syurga. Syurga tak boleh jimuk semua. Boleh tidur semua. Sini dunia bukannya akhirat. Dunia ni nikmatnya sekerak-sekerak. Kadang boleh nikmat, kadang boleh bala. Kadang-kadang banyak bala dengan nikmat. Dunia darul bala. Kita jangan ingat bini ni boleh jimuk tiap anak malam. Dok sekali. Betulah selain daripada kahwin, kena juga amal puasa. Kena juga amalkan jaga anggota. Sebab bukan semata-mata kahwin tu boleh melepas zina. Kena banyak perkara lagi. Bukan dengan kahwin saja boleh lepas zina. Banyak perkara lagi.
Kena mujahadah lah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah. Jadi kita ni kena sentiasa ampun dosa isteri dan sentiasa bimbing dia. Bimbing dia semua. Bila tengok kekurangan isteri, itulah lubang pahala bagi suami. Isteri masai muka, isteri perangai tak betul. Itulah lubang pahala bagi suami. Lubang sabar, lubang kita mendidik dia, lubang kita jaga dia. Dia panggil lubang rezeki kita, lubang rezeki akhirat, lubang redha Allah. Bila suami tak pandai tengok kekurangan isteri, dia anggap bala. Tengok kekurangan isteri, dia anggap bala. Tengok kekurangan isteri, dia anggap masalah. Tu jadi stres. Sebenarnya kekurangan isteri itu lubang rezeki, lubang pahala bagi kita suami. Itu kalau kita pandai lah. Memang dia tolak kita minta tidur tu, dia panggil dosa besar. Pak kita kena didik nak buat rana ni. Biar dia tak tolak aku. Pak aku nak cerita ke dia, tolak ni rugi. Pak kita buat baik depan dia. Ni akhlak baik, sopan santun, rajin ibadat, rajin menolong, rajin membantu tak mampu, tak mampu. Ni kalau tak mampu, buat gaya tak mampu, tapi mulut Allah, habis tak ada nak tolong. Habis ada kitab sikit lagi ni. Tak ada nak basuh berah nak kan habis nak basuh tapi tak ada. Kitab sikit lagi, kejap lagi nak mengajar. Tak maaf dah. Tak apa kita basuh. Allah, bagusnya bini habis ni. Utuhnya, bagus apa basuh berak je. Yang besar pahala tu. Boleh dia pahala rezeki demo tu. Tak boleh rezeki Allah. Doa kita kata dah. Berkat demo basuh berak anak doa kita kata tu. Apa ke dia? Nampak? Tak mampu buat gaya tak mampu. Paham itu syafaat demo mampu. Apa? Kawai boleh sangat basuh berak saja nak ke demo ya. Demo basuh pulak kawai basuh dah ni. Payah nak duduk lagu tu. Dia kena terang-terang buat. Jadi hero kita jadi hero. Kita buat drama gawe kita suami isteri. Buat persembahan terbaik. Tu tekah duk suka. Gitulah tekah duka cara duka. Dan lainnya, mana lainnya seperti menegur ia perempuan akan suaminya daripada menjamuh. Suami nak jamuh, mai abang nak jamuh sikit tak lalak. Tak payah. Dosa besar. Suami pun kata ni lebih pahala ni. Aku nak maaf ke dia. Aku nak minta Tuhan maaf dosa aku. Berkat aku maaf dosa dia. Lepas aku nak mikir cara mana nak ngedidik dia ni. Lepas masa mana nak royak ke dia. Harai cara dia lari lagu ni. Lepas kita mikir cara nak tegur dia. Tu pun pahala dah kita. Kita fikir cara nak didik dia tu pahala dah. Tak didik lagi. Esok boleh ni. Boleh royak dah esok ni. Pasal esok janji nak pergi beli baju. Leh kata nak royak. Kadang-kadang tak berani nak royak. Nak pasal rekod ni. Nak pasal rekod muhimmah. Mari kita dengar kitab muhimmah dalam kereta. Sedap juga. Habis pun tak biasa dengar lagi. Nipu sunat. Royak biasa dengar dah. Dia marah pula. Dia ada nipu sunat. Nipu sunat. Dia panggil. Sebab apa? Niat nak suruh dia dengar. Muhimmah tu. Ataupun kita helah. Habis pun tak biasa dengar. Yakni dalam kereta tak biasa dengar lagi. Ruang tamu. Habis hotel 7 kali dah. Dalam kereta habis tak biasa dengar. Tapi nak suruh demo dengar kereta. Tapi kita buat pura-pura. Habis pun tak biasa dengar juga. Yakni dalam kereta. Keluar biasa dengar dah. Dia pun dengar. Tak kena cerita lah kita. Siapa bak tu kata, lari rasa besar, isteri lari suami jimuk dia. Lari suami nyetuh dia. Lari suami jamuh dia. Hukum dosa besar. Masuk dengan aku kalau tak taubat. Dia pun dengar. Kita buat tengok gol lain tu. Buat tengok pokok kita. Pandai buat kita pun. Gitu. Tu isteri, tu suami. Nampak tak? Kena pandai lah. Nampak tak? Jangan duk reti nak suruh isteri taat kita supaya hamba abdi dah. Bukan lagu tu. Dia ada ujian mendidik, dia ada nikmat bersama isteri, ada ujian bersama isteri. Ketika ujian itu ambil pahala di dalam ujian, ambil pahala dalam nikmat suami. Begitu juga isteri, begitu juga suami kena pandai ambil pahala di dalam nikmat suami isteri, ni kena pandai ambil pahala di dalam ujian bala suami isteri. Kenapa ada pandai ambil pahala berlaku? Mudah-mudahan babo dia kita semua dapat beramal insya-Allah. Harap-harap jangan baca sajalah babo pun. Allah dah.
Tekan mari gerai-gerai pun kena mari. Oh, kena usaha. Habis itu, lari suami jamuh dia hari. Dia menyetuh atau pada menjamu. Lari jamuh, lari setuh. Pada barang, yakni pada tepak daripada badannya. Oh, jangan setuh badan kita. Tentu kita tak suka. Kena bui. Habis nak setuh, tiap geli be. Geli pun kita nak setuh. Kiki suka. Bulu tiap ni. Gapo dia putih. Tarik lalak. Suwih ni. Suwih. Suwih. Sebab awak ni suka kecek ni. Saya nak tekan suwih ni. Nak suruh duduk dia sikit boleh. Dia suka kiki. Kita geli be. Tak boleh. Ni. Muhimmah wayak ni. Lari. Awak suka. Biarlah sembuh air liung. Lepas tu nak suka. Nak buat. Kena bui. Tidak dosa besar. Kecuali sakit. Tak boleh setuh ni baik kita sakit ni butir-butir gotu ni butir sakit. Jangan setuh ni butir nanoh. Tak boleh setuh. Itu janganlah kita setuh. Mendah tak mudarat, mendah tak sakit. Kita pun tidak duduk dalam uzur, kita pun tidak duduk dalam mudarat. Nak setuh kena bui setuh. Begitulah. Habis itu, demikian lagi derakalah ia perempuan sebab keluarnya perempuan daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kena bukti kat tu dulu. Lewat sikit lah. Lewat sikit. Kita hari ni. InsyaAllah sebagai permulaan selepas raya. Mudah-mudahan berkat insyaAllah. Berkat orang yang tak putus asa mengaji. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Wallah subhanahu wa ta'ala. Anak bukti kat tu dulu. Jadi apa yang baik daripada Allah dan Rasul, daripada ahli-ahli ulama, dan guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, mana korang silap sabkul lisan, silap bercakap, terkasar bahasa. Itu semua daripada bab sendiri. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, menjaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bukalah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa diri kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat kami, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hak tolong dakwah kami, tolong share, tolong like, tolong sebar, tolong kongsi. Tolong bersumbangan kepada kami dengan ikhlas. Sumbangan adalah bentuk doa yang paling utama sekali. Sumbangan adalah bentuk pertolongan, termasuk dalam bentuk harta, termasuk dalam bentuk idea, buah fikiran, termasuk dalam bentuk nasihat, dalam bentuk cadangan, dalam bentuk pengalaman, dan macam-macam dalam bentuk kepakaran masing-masing. Ada sekecil-kecil sokongan dalam bentuk hati, sokongan dalam bentuk like, sokongan dalam bentuk komen, sokongan dalam bentuk share. Mereka yang sokong dia bantu dakwah kami, berilah mereka syurga ya Allah. Berilah mereka keampunan dosa. Jadikan kami dan mereka itu diampuni dosanya. Jadikan kami dan mereka itu masuk syurga bersama Nabi SAW. Allahumma ighfir mata Muhammad. Apakah dosa semua Nabi Muhammad, termasuk musuh-musuh kami juga. Ya benci kami, ya sihir kami, ya santau kami, fitnah kami, dendam kami, tak puas hati dengan kami. Khianat kami, benci kami. Silap faham kami, fitnah kami. Sebab keburukan kami, buka aib kami. Kami pun memang banyak aib. Dia pun sibuk nak buka aib kami. Bukanlah dosa kami dan mereka itu. Baikilah diri kami dan baikilah mereka itu juga. Sembunyikanlah aib kami dan aib semua Nabi Muhammad dan aib Allah. Buka aib kami, kami tutup belakang ya Allah. Bukanlah dosa kami dan seluruh rakyat Palestin. Ya Allah, orang mana-mana yang batu Palestin apakah dosa dia belakang ya Allah. Berilah rezeki yang melimpah ruah kepada orang-orang Palestin dan orang-orang yang bantu Palestin. Kalau ada yang di sana kafir yang bantu Palestin, apakah dosa kafir dengan cara mengislamkan orang kafir itu ya Allah. Apalah dosa semua orang yang tolong orang Palestin. Apalah dosa orang Palestin, gunakanlah mereka syurga. Apalah dosa orang yang pernah kami buat zalim kepada mereka suatu ketika dahulu. Allahumma aslih umat Muhammad. Allahumma farrij. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmatilah. Sayangilah kami semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah kasih sayang kami kepada-Mu ya Allah, bertambah kasih sayang Allah dan Rasul kepada kami ya Allah. Allahumma salih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah segala kebaikan kepada kami. Allah berikanlah kepada kami segala kebaikan. Setiap saat bertambah segala kebaikan.
Allahumma farrij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkanlah, tenangkanlah, gembirakanlah hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah gembira kami. Setiap saat bertambah suka kami. Setiap saat bertambah tenang kami, lebih-lebih lagi ketika belajar fardu ain, ketika beramal fardu ain. Jadikan kami suami isteri tenang, walau kami tak ada duit, walau kami tak ada harta, walau kami tak ada kemewahan, walau kami tak ada kereta, tak ada motor, tak ada apa-apa yang lebih di sisi kami, namun jadikan kami orang yang gembira ketika mana kami belajar dan beramal ilmu fardu ain. Jadikan kami orang yang paling gembira dalam perasaan kami ketika kami belajar dan beramal ilmu fardu ain. Dan jadikan kami asbab orang lain gembira dengan cara kami sebar pengajian ilmu fardu ain kepada orang lain, biar orang lain itu pun gembira juga. Jadikan kami asbab orang lain gembira dengan sebab belajar fardu ain. Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fa'na ya Rabbi wa Tuhan kami, ana zalamtu, kami buat zalim pada diri kami banyak, khususnya babo, na'udzubillah, astagfirullah. Wa ana asa'tu wa ana jahiltu, banyaknya jahil kami, banyaknya jahat kami. Wa ana abdu dhaif, dan kami ni dhaif ya Allah. Lakin bi barakati sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khuz bi yadi Allah. Taiklah tangan kami ya Allah. Barakah Rasulullah dengan rahmatmu ya Allah. Taiklah tangan kami menuju cahaya iman Islam ihsan, cahaya makrifah khasah, cahaya redha dan kasih sayang daripada Allah dan Rasul. Jadilah kami daripada segala kegelapan maksiat, kegelapan yang sia-sia, kegelapan yang merugikan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir Qalat hilati wa qasurat zulmi. Sikit je usaha akhirat kami, banyak pula dosa kami. Laki mi berkata sini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. Matikanlah kami dalam sempurna kematian. Matikanlah kami dalam baik. Matikanlah kami dalam sempurna redha. Matikanlah kami dalam sempurna keampunan. Matikanlah kami dalam sempurna kemaafan. Matikanlah kami dalam keadaan sempurna disayangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan redha, penuh dengan keampunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat Rasulullah, ulama-ulama, guru-guru kita, khususnya ibu bapa kita yang telah meninggal dunia dan ada keluarga kita. Marilah kita hadirkan Al-Fatihah dan hadirkan segala pahala yang ada di sisi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ya Allah, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Wahai Tuhan, kami tujaklah kami jadi yang benar, guru-guru yang benar, kita yang sebenar, ulama yang sebenar, majelis ilmu yang benar, murid-murid yang benar, sahabat-sahabat pengajar yang sebenar. Dengarlah kami jalan yang sebenar, guru yang sebenar, kita yang sebenar, ulama yang sebenar, musannif pengarang kita yang sebenar, majelis ilmu yang sebenar, murid yang sebenar, sahabat-sahabat pengajar yang sebenar. Dengarlah kami ilmu yang benar di semua ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firna ma'amalina. Kurniakanlah kami redha zahiran wa batinan secara penuh. Jauhilah kami daripada segala bentuk maksiat zahiran wa batinan. Dan permudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa akhir da'wahum alhamdulillah. Kemudian kita duduk di Yaman Islam dan akhirat dari Allah dan Rasul disayangi Allah dan Rasul.